PKP tu tahun 2021. Masa tu saya pakai Sportster. Saya beli online je. Saya tak tengok pun. Sebab saya bawa wife. Yang lain bawa wife, tengok macam wife dia berlagak aje kan. Saya kesian kat wife saya. Kecil aja kan. Saya tukarlah beli street light tu. Sayang bini ni. Terus jangan bini. Tak. Dia luaran lain, dalaman lain. Yang penting dalam. Selepas beberapa tahun saya start join Era. Saya tengok masa tu saya pun jemputan. DJ jemputan. Abang pun DJ jemputan. Okay. Saya masa tu masuk petang. Tapi saya tengok oi, tiap pagi apa ni jemputan main macam ni. Dari situ baru saya tahu abang pakai motor Harley. Okay. Sejak bila abang pakai Harley? Saya pakai Harley waktu 2021 selepas PKP. Masa saya lepas aksiden tu, kakak saya belikan saya motor besar, motor 250. Pada masa waktu tu tahun 95, motor tu besar. Kawasaki 250. Kakak saya belikan. Boleh tahan zaman-zaman tu. 250 kira dah besar sisi. Motor besar memang mahal dan tak ramai orang boleh beli motor besar time 90-an dulu kan. Daripada situ saya jual beli. Jadi sampailah ke sebelum tahun 2000 saya dah minat dengan Harley. Tapi saya beli sport bike. Pergi kedai beli sport bike. Nak beli Harley. Niat tu nak beli Harley. Niat dia beli Harley. Kenapa tu? Sebab mahal ke apa tu? Tak, sebab saya suka. Saya lagi suka. Belum Harley tu macam yang Sobri katalah, lebih kepada orang tua. Yes. Sebab masa tu kita muda lagi. Padahal saya dah kawan dengan Awi dah. Dah kawan Awi, tapi tak beli juga Harley. Sampailah lepas PKP tu tahun 2021, saya beli online je. Saya tak tengok pun. Beli online dekat Mudah, motor tu kat Johor. Dan dia orang terpaksa post. Dan lepas saya pakai setahun, lepas tu masa tu saya pakai Sportster, lepas tu saya tukar ke Electra Glide, stick glide lah. Sebab geng-geng saya semua motor yang ada kepala. Dia trend Pak Zat. Dia trend. Bila once pakai yang kecil, kan? Once bila satu grup tu dah pakai yang berhijab, sisi besar, berhijab, kita akan betul-betul macam berkorban nak tukar pada model orang kata apa sisi lagi besar.